Okey, sementara kita menunggu untuk ke podium, kita saksikan highlight bagi perlombaan tadi. Berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite perlombaan yang pertama. Terawal seperti kejangkaan kita, satu kelompok besar yang berada di depan dan kalian 12 pelumba yang berada di dalam kelompok ini, dan dalam 12 ini, ini yang kita tentukan siapa yang akan menangi perlumbaan dan kedudukan yang agak rapat antara mereka. Dan nampak Ashraf Zakwan yang berada di depan, Raja Abdul Rakib yang akan menarik lain-lain pelumba. Dua pusingan yang di final lap, kita akan lihat kedudukan di mana Ashraf Zakwan yang cuba untuk keluar dari kumpulan ini, tapi kita nampak Raja Abdul Rakib masuk dari luar ketika sampai turn keluar menuju ke turn 15. Kita nampak dia yang cuba dengan baik masuk di bahagian dalam, dan kita kemudian di depan agak wide sedikit ini memberikan peluang kepada Raja Abdul Rakib, dan di sebelahnya tu Zakwan dan Rais yang bersebelahan dengan Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah sampai ke saf penamat dengan kedudukan yang sangat rapat. Raja Ashraf Zakwan berjaya untuk memenangi perlombaan.